Artikel ini membincangkan isu mengenai bagaimana pelibatan ibu bapa mempengaruhi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah. Menurut para penulis, peranan ibu bapa dalam proses pendidikan formal tidak boleh dipandang ringan kerana ia membentuk sikap, motivasi, kemahiran awal kanak-kanak terhadap bahasa. Dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa perhubungan utama di sekolah. Maka, keupayaan murid menguasai bahasa ini secara efektif bergantung bukan sahaja kepada pengajaran di sekolah, tetapi juga sokongan di rumah. Para penulis mengemukakan bahawa terdapat jurang yang ketara antara harapan sistem pendidikan dengan realiti sokongan keluarga. Walaupun terdapat ibu bapa yang aktif menjalankan aktiviti literasi bersama anak-anak, terdapat juga sebahagian besar yang kurang terlibat disebabkan kekangan masa, kurang pengetahuan atau ketidakfahaman tentang kepentingan sokongan mereka terhadap perkembangan bahasa anak-anak. Artikel ini menjadi signifikan kerana ia memberi gambaran empirikal tentang isu situasi sebenar penglibatan ibu bapa dalam konteks pendidikan bahasa Melayu masa kini dan menyediakan asas kepada perbincangan tentang pembentukan polisi serta intervensi pendidikan yang lebih berkesan. Objektif artikel ini dijelaskan dengan jelas oleh penulis. Objektif pertama ialah untuk meneliti tahap penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Melayu anak-anak mereka. Penulis ingin mengetahui sejauh mana ibu bapa terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran di rumah. Objektif kedua ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong atau menghalang penglibatan tersebut. Ini termasuk aspek mangsa, pengetahuan, motivasi, latar sosioekonomi dan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Objektif ketiga ialah untuk menilai kesan penglibatan ibu bapa terhadap perkembangan literasi bahasa Melayu dan pencapaian murid. Penyataan objektif yang jelas penting dalam analisis wacana kerana ia membentuk tujuan keseluruhan teks dan mempengaruhi struktur, pilihan bahasa serta ketekalan idea dalam artikel. Dari perspektif penilaian akademik, objektif yang mantap menunjukkan arah penyelidikan yang fokus dan membolehkan pembaca memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai oleh penulis. Dalam konteks pendidikan Malaysia, pelbagai kajian terdahulu menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa memberikan impak yang besar terhadap pencapaian akademik, termasuk dalam pembelajaran bahasa. Penulis memulakan artikel dengan menerangkan realiti semasa keluarga moden yang berhadapan cabaran mengimbangi komitmen kerjaya dan masa bersama anak-anak. Keadaan ini menyebabkan sebahagian ibu bapa kurang memberikan perhatian terhadap pembelajaran bahasa di rumah. Penulis turut menghuraikan teori dan model penglibatan ibu bapa seperti model Epstein yang menerangkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Mereka menjelaskan bahawa penglibatan ibu bapa bukan sahaja bermaksud membantu kerja rumah, tetapi juga melibatkan aktiviti literasi seperti membaca, berbual dan mendorong anak-anak menulis. Penulis menegaskan bahawa perkembangan literasi bahasa Melayu berlaku lebih efektif apabila ibu bapa menyediakan suasana yang mesra bahasa dan memberi sokongan secara konsisten. Latar belakang yang diberikan oleh penulis membentuk asas kukuh kepada kajian kerana ia menyediakan konteks dan justifikasi yang membantu pembaca memahami masalah yang ingin dikaji serta kepentingan dalam sistem pendidikan negara. Artikel ini menampilkan metodologi yang jelas dan teratur. Penulis menggunakan reka bentuk kajian berbentuk tinjauan yang melibatkan sekumpulan responden terdiri daripada ibu bapa murid sekolah rendah. Instrumen kajian berbentuk soal selidik digunakan bagi mendapatkan maklumat tentang amalan pembelajaran di rumah, bentuk sokongan yang diberikan oleh ibu bapa serta persepsi mereka terhadap pembelajaran bahasa Melayu anak-anak.
Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif yang merangkumi taburan frekuensi, peratusan serta analisis tematik bagi soalan berbentuk terbuka. Penulis mengemukakan dapatan kajian secara tersusun bermula daripada tahap penglibatan, bentuk penglibatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap sokongan ibu bapa. Pilihan metodologi yang sesuai dan jelas membolehkan pembaca memahami tahap kebolehpercayaan dapatan serta konteks di mana data diperoleh. Penulis melaporkan bahawa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Melayu berada pada tahap sederhana. Kebanyakan ibu bapa membantu anak-anak menyiapkan kerja rumah, tetapi kurang melibatkan diri dalam aktiviti literasi yang lebih mendalam seperti membaca bersama, berkongsi pengalaman bahasa atau melatih anak menulis. Penulis menjelaskan bahawa faktor utama yang mempengaruhi tahap penglibatan ialah kekangan masa kerana ibu bapa bekerja. Selain itu, kurangnya kesedaran tentang peranan mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu turut menjadi halangan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa murid yang menerima sokongan konsisten daripada ibu bapa mempunyai motivasi yang lebih tinggi dan menunjukkan perkembangan lebih ketara dalam penggunaan bahasa Melayu. Penulis turut menekankan bahawa penglibatan ibu bapa bukan sahaja menyumbang kepada pencapaian akademik, tetapi juga kepada pembentukan sikap positif terhadap bahasa. Pada bahagian ini, saya menutup pembentangan dan menyerahkan kepada penceramah kedua untuk meneruskan analisis kohesi dan koheren dalam artikel tersebut. Analisis kohesi. Kohesi merujuk kepada cara unsur-unsur bahasa dalam teks saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah wacana yang bersifat bersepadu. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pelbagai strategi kohesi untuk memastikan idea bergerak dengan lancar dan pembaca dapat mengikuti hujah tanpa gangguan. Saya akan menghuraikan kohesi dalam bentuk ayat penuh sebagai analisis akademik. Elemen pertama yang boleh diperhatikan ialah penggunaan penanda wacana atau konjungsi yang sangat konsisten dalam artikel. Penulis menggunakan kata hubung seperti oleh itu, selain itu, namun begitu, di samping itu dan seterusnya. Penanda wacana ini berfungsi menghubungkan ayat dan perenggan, menjelaskan hubungan sebab dan akibat serta menunjukkan perkembangan idea dari satu bahagian ke bahagian seterusnya. Penggunaan konjungsi yang tepat membantu pembaca memahami hala tuju argumentasi penulis dan memastikan keseluruhan artikel mempunyai kesinambungan idea. Elemen kedua dalam kohesi ialah penggunaan rujukan yang konsisten. Penulis merujuk kepada entiti yang sama seperti ibu bapa, anak-anak, murid, guru dan pihak sekolah secara berulang. Pengulangan rujukan ini bukan suatu kelemahan, sebaliknya membentuk jaringan makna yang kukuh dalam wacana. Dengan mengekalkan rujukan yang sama, penulis memastikan pembaca tidak keliru tentang subjek utama yang sedang dibincangkan. Elemen ketiga ialah kohesi leksikal yang dibentuk melalui pengulangan istilah utama dalam bidang pendidikan bahasa. Penulis menggunakan istilah seperti penglibatan, sokongan, pembelajaran, kemahiran bahasa, literasi dan perkembangan. Pengulangan kata-kata kunci ini membentuk hubungan sematik yang mengikat ayat-ayat dalam artikel. Selain pengulangan, penulis turut menggunakan sinonim dan kolokasi seperti sokongan pembelajaran, persekitaran literasi, perkembangan bahasa Melayu dan aktiviti bahasa di rumah. Strategi ini mewujudkan persamaan makna yang menghantar idea secara lebih tepat tanpa menimbulkan ketaksaan. Elemen keempat pula ialah penggantian dan elipsis. Walaupun tidak begitu dominan, terdapat beberapa bahagian di mana penulis menggugurkan frasa tertentu untuk mengelakkan pengulangan secara berlebihan. Contohnya, apabila merujuk kepada tindakan yang sama dilakukan oleh ibu bapa, penulis menggunakan frasa ringkas seperti langkah ini atau pendekatan tersebut. Elipsis ini membantu mengekalkan kelancaran teks tanpa menyumbatkan ayat dengan pengulangan yang tidak perlu. Secara keseluruhannya, kohesi dalam artikel ini sangat baik dan memenuhi ciri-ciri wacana akademik yang berkualiti tinggi. Penulis memberi perhatian terhadap kesinambungan makna dan kelancaran struktur ayat, serta menjadikan teks lebih mudah untuk diikuti oleh pembaca. Analisis koheren. Koheren merujuk kepada bagaimana idea dalam teks tersusun secara logik
dan membentuk satu keseluruhan makna yang padu. Dalam artikel ini, penulis membina koheren melalui beberapa strategi yang jelas. Pertama, penulis menyusun idea mengikuti urutan yang sangat sistematik. Artikel bermula dengan memperkenalkan isu penlibatan ibu bapa, kemudian bergerak kepada kajian lepas yang menjadi asas teori, seterusnya memperincikan metodologi kajian dan dapatan sebelum mengemukakan perbincangan dan cadangan. Struktur ini menunjukkan bahawa penulis mengekalkan koheren global dengan memastikan bahagian-bahagian artikel saling berkaitan dan saling melengkapi. Kedua, koheren turut dibina melalui penggunaan ayat topik yang jelas pada permulaan perenggan. Setiap perenggan dalam artikel dimulakan dengan satu ayat topik yang menjelaskan isu khusus yang ingin dibahaskan. Ayat topik ini diikuti oleh ayat-ayat sokongan yang menghuraikan contoh, data atau penjelasan tambahan. Kaedah ini memastikan pembaca memahami fokus setiap perenggan tanpa perlu mencari makna secara tersirat. Ketiga, hubungan antara perenggan juga dibina secara tersusun. Penulis menggunakan hubungan logik seperti hubungan sebab dan akibat, hubungan perbandingan, hubungan penjelasan dan hubungan pengembangan hujah. Sebagai contoh, selepas membincangkan masalah kekurangan penlibatan ibu bapa, penulis menjelaskan kesannya terhadap pembelajaran murid, kemudian mencadangkan beberapa langkah penyelesaian. Ini menunjukkan bahawa penulis merancang struktur teks dengan baik dan memastikan wacana bergerak mengikuti aliran logik. Keempat, koheren turut terselah melalui konsistensi fokus. Penulis tidak menyimpan daripada topik utama, iaitu penlibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Melayu. Semua bahagian artikel daripada pengenalan hingga kesimpulan saling berkaitan dan memantapkan mesej utama yang ingin disampaikan. Keseluruhannya, artikel ini menunjukkan koheren yang sangat baik dan memudahkan pembaca memahami hubungan antara idea-idea yang ingin dikemukakan serta menilai hujah secara menyeluruh. Kejelasan wacana. Kejelasan wacana dalam artikel ini dapat dilihat melalui penggunaan bahasa yang formal, berstruktur dan mudah difahami. Penulis menggunakan ayat-ayat yang jelas serta mengelakkan ayat berbelit atau terlalu panjang. Bahasa yang digunakan bersifat objektif dan tidak menyimpang daripada tujuan akademik. Penulis juga menggunakan istilah khusus dalam bidang pendidikan dengan konsisten, contohnya penlibatan ibu bapa, literasi bahasa Melayu, sokongan pembelajaran, persekitaran bahasa, kemahiran asas bahasa dan motivasi murid. Penggunaan istilah yang tepat menjadikan wacana artikel mudah difahami oleh pelajar, guru maupun penyelidik. Selain itu, perenggan dalam artikel disusun secara teratur, dengan setiap perenggan mempunyai satu fokus utama. Kaedah ini memudahkan pembaca memahami perkembangan idea dan mengelakkan kekeliruan. Penulis turut memberikan contoh-contoh yang relevan dan menerangkan pendapat dengan jelas tanpa metafora atau gaya bahasa yang bersifat kiasan. Ini selari dengan ciri penulisan akademik yang menuntut kejelasan, ketepatan dan ketekanan. Apabila menilai artikel ini secara kritikal, beberapa kekuatan utama dapat dikenal pasti. Pertama, artikel ini memperlihatkan keupayaan penulis untuk menghuraikan isu penlibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Melayu dengan latar teorinya yang kukuh. Penulis menghubungkan kajian ini dengan literatur terdahulu secara sistematik, menunjukkan bahawa mereka memahami perbahasan semasa dalam bidang pendidikan bahasa. Penyusunan idea yang jelas, penggunaan gaya bahasa formal dan hujah yang disokong oleh dapatan empirikal menjadikan artikel ini mempunyai kredibiliti serta kesahihan akademik yang tinggi. Kekuatan kedua terletak pada penulis menghuraikan dapatan kajian secara teliti. Penulis tidak sekadar melaporkan data dalam bentuk angka, tetapi menerangkan maksud dapatan tersebut dan mengaitkannya dengan teori pembelajaran dan perkembangan literasi. Penggabungan antara data dengan penjelasan konsep membantu pembaca memahami relevansi dapatan dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu di sekolah. Keupayaan penulis menghubungkan dapatan dengan implikasi pendidikan juga menunjukkan kematangan akademik mereka. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperhalusi. Pertama, artikel ini menggunakan sampel yang agak terhad dan mungkin tidak mewakili populasi ibu bapa di seluruh negara. Kajian ini dijalankan di kawasan tertentu sahaja dan tidak mengambil kira variasi latar sosioekonomi,
tahap pendidikan ibu bapa atau perbezaan budaya yang boleh mempengaruhi tahap penglibatan keluarga. Kekurangan variasi ini berpotensi menghadkan generalisasi dapatan. Selain itu, cadangan yang dikemukakan oleh penulis masih bersifat umum dan tidak disertakan dengan strategi pelaksanaan yang lebih praktikal atau terperinci. Sebagai contoh, penulis mencadangkan supaya hubungan antara sekolah dan ibu bapa diperkukuh, namun tidak menguraikan mekanisme khusus atau model intervensi yang boleh diaplikasikan. Penjelasan lanjut mengenai strategi, instrumen atau program tertentu akan menjadikan cadangan tersebut lebih mantap dan bermanfaat untuk diaplikasikan. Dari sudut metodologi, artikel ini banyak bergantung kepada data soal selidik yang bersifat self-reporting. Hal ini mungkin menimbulkan bias kerana ibu bapa cenderung memberikan jawapan yang mereka anggap sesuai atau positif. Kajian pada masa hadapan boleh mempertimbangkan triangulasi metodologi seperti pemerhatian, temu bual atau kajian longitudinal yang dapat memberikan gambaran lebih holistik tentang pelibatan ibu bapa dalam konteks sebenar. Secara keseluruhannya, artikel ini tetap merupakan sumbangan yang baik kepada bidang pendidikan bahasa Melayu, namun masih mempunyai ruang yang luas untuk diperkukuh melalui penambahbaikan metodologi dan pelaksanaan cadangan. Implikasi pendidikan. Kajian ini membawa beberapa implikasi penting dalam konteks pendidikan bahasa Melayu di Malaysia. Pertama, dapatan kajian menunjukkan bahawa peranan ibu bapa tidak boleh dipandang sebagai faktor sampingan. Sebaliknya, merupakan komponen asas dalam pembentukan kemahiran bahasa kanak-kanak. Pelibatan ibu bapa yang konsisten dapat meningkatkan motivasi murid, membina keyakinan bahasa dan memperkukuh kemahiran literasi mereka. Implikasi ini menuntut agar pihak sekolah dan guru memberi perhatian lebih serius terhadap usaha memupuk penglibatan ibu bapa secara berterusan. Kedua, kajian ini memberikan isyarat kepada guru bahawa kejayaan pembelajaran bahasa Melayu tidak hanya bergantung kepada usaha pengajaran di bilik darjah. Penglibatan keluarga merupakan pelengkap penting kepada pengajaran formal. Guru perlu mencari pendekatan komunikasi yang berkesan dengan keluarga. Contohnya, melalui penjumpaan berkala, perbincangan dalam talian atau penggunaan aplikasi komunikasi sekolah. Hubungan yang positif antara guru dan ibu bapa dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyokong dan holistik. Ketiga, implikasi ini juga menyentuh aspek pembangunan program sekolah. Sekolah boleh merancang aktiviti literasi yang melibatkan ibu bapa seperti sesi bercerita, bengkel membaca, program bimbingan kerja rumah atau aktiviti mingguan membaca di rumah. Program seperti ini dapat memotivasikan ibu bapa untuk melibatkan diri secara aktif dan membantu mereka memahami tanggungjawab pendidikan dalam konteks literasi bahasa Melayu. Keempat, kajian ini memberikan implikasi kepada pembuat dasar. Pihak Kementerian Pendidikan boleh mempertimbangkan garis panduan atau polisi yang lebih jelas mengenai kerjasama rumah sekolah, termasuk menyediakan modul latihan asas literasi untuk ibu bapa. Inisiatif seperti ini bukan sahaja dapat memperkukuh sokongan keluarga terhadap pembelajaran bahasa Melayu, malah dapat mengurangkan jarak literasi antara murid daripada latar belakang yang berbeza. Secara keseluruhannya, implikasi pendidikan daripada kajian ini menegaskan bahawa keberhasilan pembelajaran bahasa Melayu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara ibu bapa, guru dan persekitaran pembelajaran yang wujud di rumah. Tanpa sokongan keluarga, usaha sekolah mungkin tidak mencapai keberkesanan yang optimum. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan secara kolektif untuk memperkukuh perkembangan literasi kanak-kanak dalam bahasa Melayu. Sebagai penutup, kami berpendapat bahawa artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang kepentingan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran bahasa Melayu. Analisis kohesi, koheren dan kejelasan wacana menunjukkan bahawa penulis menghasilkan sebuah teks akademik yang berkualiti dan berkesan dalam menyampaikan mesejnya. Melalui analisis kritikal, kami juga melihat ruang untuk penambahbaikan dalam kajian akan datang. Baiklah, sekian, terima kasih atas perhatian anda.